Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Tun Excel Bangi Gateway dan belakang sini adalah peserta Tax Chapter FB yang dikendalikan oleh Bismi Amir. Okey, apa komen tuan-tuan dan puan tentang kelas Tun Excel Kickstart Chapter FB ni? Wow. Sangat terbaik ya. Okey, siapa yang tak datang tu? Mana datang? Okay. So jadi di sini kita dah ada kelas dan dia orang dah dapat ilmu yang bermanfaat untuk buat bisnes Excel ni. Harap dia orang ni balik terus praktikan apa yang dipelajari dalam kelas Tun Excel Kickstart Chapter FB ni. Dan hari ni kita ada yang special sikit kerana kita ada adik yang berbaju kuning ni. Dia boleh perkenalkan nama tak? Saya Fadil. Dari mana tu? Dari Rawang, Selangor. Okey, dah berapa lama buat bisnes Excel ni? Saya dah buat yang tutornya dah 3 tahun. Dah lebih ya. Alright. So umur 19 tahun, masih sekolah ataupun dah habis? Baru habis lah. Masih belajar lagi? 19 tahun belajar lagi? Tidak belum? Mata Hafiz. Okey, dah malu-malu. Okey, dah lama lagi dia. Macam dia selalunya first time kita ambil video malu-malu. Lepas tu dia bukan saya lah. Kita tak malu. Tak apa. Okay, jadi kita short-short kat sini. Saya nak tanya sikit lah. Ada something special tentang adik. Adik dah buat bisnes Excel ni hampir 3 tahun. Boleh ceritakan sedikit lah pendapatan dalam Tun Excel ni? Berapa? RM5,000 ke apa ni? RM5,000 dalam Tun Excel. Macam tak percaya. Ya, saya selalu dapat feedback daripada orang lain. Alah, boleh tong lah. Baru update servis dia. Kita bercerita tentang pendapatan untuk Excel ni. Kadang-kadang orang ni tak percaya, right? Tak percaya. Kita cerita pasal pendapatan orang dapat setengah juta setiap bulan. Ada yang dapat RM100,000 setiap bulan, RM200,000 setiap bulan, RM50,000 setiap bulan. Dia orang tak percaya. Kalau saya sendiri cerita pun dia orang tak percaya juga. Nak tengok income statement saya tau. Okay? Dan hari ni kalau adik ni daripada Tafiz cakap RM5,000 setiap bulan, takkan orang daripada Tafiz tak boleh percaya pula kan? Betul kali ya? Okay. Saya nak bagi tahulah dalam bisnes Excel ni memang ada duit. Okay. Memang tak masuk akal kalau kita cerita dulu orang pakai telefon dapat duit. Sekarang orang pakai telefon dapat lebih setengah juta sebulan pun ada. Kalau tak masuk akal lagi tu, sendiri kena buat kaji selibik lah. Datang jumpa ahli-ahli Tun Excel seramai yang mungkin tanya mereka dapat pendapatan ke tak. Okay, jadi kat luar sana tu banyak ahli Tun Excel. Dan kat sini ada beberapa lebih kurang 10 orang ahli Tun Excel. Saya nak tanya, kat sini ada tak yang tak dapat income Tun Excel? Siapa yang dapat duit dalam Tun Excel? Angkat tangan say wow. Kalau perempuan tengok tu. Kalau perempuan tengok tu. Dalam Tun Excel memang ada duit. Okey, jangan ragu-ragu tentang bisnes Tun Excel ni. Kerana semenjak penubuhan Tun Excel 2010 sampai sekarang 2016, Tun Excel tak pernah miss bayar komisen kepada ahli Tun Excel. Tak pernah miss walaupun 1 bulan. Dan pendapatan ahli-ahli Tun Excel memang real. Memang tak ada tipu punya. Buat apa kami nak tipu? Okey? Buat apa kami nak tipu? Buat apa TikTok nak tipu? Kerana Tun Excel bekerjasama dengan TikTok. Buat apa lah TikTok nak tipu? Buat apa lah Tun Excel nak tipu? Okey? Jadi janganlah disebabkan kita baca statement-statement dekat Facebook tu yang kata tipu lah apalah, tuan-tuan dan puan-puan percaya. Okey,
Yang paling penting pergi cari ahli-ahli Tone Excel, tanya mereka dapat duit ke tak. Kalau tak dapat lagi tu mungkin diorang baru lagi ataupun pengguna je. Tapi yang betul-betul buat bisnes ni memang dapat pendapatan yang amat lumayan dalam Tone Excel. Okey, jadi apa nasihat tuan-tuan dan puan kat belakang ni kepada mereka yang belum lagi menyertai Tone Excel? Alright, so jangan tunggu lama lagi. Okey, Tone Excel ni boleh memberi pendapatan kepada tuan-tuan dan puan, dan pendapatan ini pendapatan basic yang boleh kita perolehi setiap bulan seumur hidup kita. Dan selepas kita meninggal pun pendapatan ini dapat diwariskan kepada ahli keluarga kita. Okey, kalau tuan-tuan dan puan masih bekerja lagi, memang pekerjaan tuan-tuan tak dapat diwariskan kepada ahli keluarga. Tapi kalau buat bisnes Tone Excel ni, pendapatan ni insya-Allah akan diwariskan kepada ahli keluarga supaya mereka tidak akan merempat selepas anda meninggal nanti. Okey, jadi Tone Excel, dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton ini. Terima kasih kepada ahli-ahli Tone Excel ke belakang ni. Tone Excel, wow! Tone Excel, wow! Tone Excel, wow! Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.